cerita Liga Semipro kali ini lebih meriah dengan kehadiran bintang bola sepak dunia seperti Maradona mewakili Negeri Sembilan, Ian Rush mewakili Perak dan Cindy Crawford mewakili Melaka. Nampaknya kempen Piala Semipro kali ini lebih menonjolkan pemain-pemain glamour demi memastikan kesemua tiket perlawanan laku pada musim ini. Bola dah start. Mana lawan mana, Abang Mudin? Malaysia lawan Manchester United. Malaysia lawan Manchester. Lawanan sahabatan lah. Dilarikan oleh Karim. Karim membuat lap. Sama oleh Kasim. Menuju ke kawasan di Manchester. Dan cuba membuat lap di situ. Oh, tidak merembat tinggi dengan kaki kiri. Mengelirukan penjaga gol Manchester. Dan gol! Itu satu peluang yang cukup baik bagi Malaysia mendapatkan kedudukan setelah ketinggalan 1-12 pada Manchester. Mata sekarang ialah 2-12. Bayangkanlah, aku skor gol. Aku skor 1 gol untuk Malaysia. Lihat, kita berjaya, Sob. Yes. Hidup. Maradona Malaysia. Lihat. Aduh. Apalah punya mimpi. Boring betul. Asal mimpi jatuh katil. Dah pukul berapa Masuk. Pergi ke depan gol. Sini overlap, cepat cucuk kiri. Mak oi, penyepak dia. Laju betul lah. Boleh pecah tali perut tu. Ayo. Patutlah pun diorang ni jadi pemain bola wakil sekolah Eleh, aku pun boleh jadi pemain untuk sekolah kalau aku nak. Aku saja tak nak. Malas nak glamour. Oi, apa pasal kau orang tak bersenam ni, ha? Ponteng ke? Alamak, cikgu lah. Apa nak jadi kau orang ni, ha? Bila musim jasmani aja hilang. Apa suka sangat tengok bola kat sini, ha? Bukan ponteng, cikgu. Saya tak boleh bersenam. Belakang badan sakit Sakit apa pula? Tiba-tiba je. Betul, cikgu. Tak tipu. Cuba cikgu tengok ni, ha. Lebam tak hilang lagi ni. Kena tanduk kambing semalam. Oh, kat sini macam guna pensel color je. Siapa yang tolong color ni? Abu. Maklumlah kat belakang. Tangan tak sampai. Minta tolong Abu lah buat. Besok, apa pasal kau cakap? Ujung tu lah. Habis, cikgu dah tanya. Kalau kau orang ni, kau buat benda tak elok sepakat saja. Sudah, pergi masuk kelas. Mula betul. Mentang-mentang ada terror. Dia cabar kita tu. Bengang betul aku. Apa hal ni? Pendekar mana pula yang cabang korang? Alah, sekolah punya tim bola yang kita tengok pagi tadi. Diorang ajak kita lawan. Ajak lawan? Mengarutlah. Diorang berlatih tiap-tiap hari. Kita ni apa? Main bola setahun sekali. Macam tak? Jadi ke? Takkan takut kot. Kau orang kumpulkan member kau orang yang tera-tera tu. Alah, buang masa ajalah lawan korang. Dah tentu kita orang kalahnya. Alah, relax lah, babe. Kita kira macam ni. Asalkan kau orang dapat masukkan gol sebiji, kira kau orang menang keseluruhan perlawanan lah. Walaupun kalau tim korang dah masukkan 28 gol. Macam, berani ke? Okey, pendek cerita macam ni lah. Kau orang kumpulkan pemain dulu, berlatih pandai-pandai, minggu depan kita lawan. Macam mana, Sob? Boleh ke kita lawan diorang? Kau jangan lupa, diorang tu pemain wakil sekolah kesukan negeri tu. Alah, apa susah bu? Kita skor sebiji je dah kira menang. Susah ke? Kita pulun ajalah. Takkan tak boleh. Tapi diorang main dahsyat tau. Kontrol bola baik, skill gila punya. Kita nak dapat kawasan D pun susah. Betul lagi nak skor gol. Janganlah cepat lemah semangat. Besok Sabtu tak sekolah. Pagi-pagi esok korang semua datang rumah aku. Aku ada rancangan baik untuk korang semua. Ready ah? Aku kira 1, 2, 3. Semua lari sampai tepi padang sana.
lari sekuat hati tau. Ready? 1, 2, 3, lari! Kesawan apa pula budak-budak ni? Lari bodoh gila tak ada pasal. Tak ada kerja lah tu. Alamak, Babudin datang. Tak panggil kau balik ke rumah lah tu, Sob. Tulikanlah. Woi! Kenapa ni? Kau orang nak terencak akal ke? Kau buat penat je lari-lari tu. Jangan layan dia. Nanti lama-lama tak jadi pelatih kita lari buat tak tahu je. Wah, seriusnya? Ni mesti ada apa-apa ni tak? Persiapan untuk Sukan Commonwealth ke? Boleh ke aku join sama ni? Aku pun nak keluar TV juga. Takkan kau orang je glamour mana boleh? Wah, kau orang tak layak aku Janganlah mengganggu pelarian saya ini, Abang Budin. Alah, relax lah Abang Budin. Janganlah kacau. Kita orang nak buat latihan stamina ni. Sing! Baik kau kasih tahu aku. Kau orang berlatih untuk apa ni? Kalau tak, aku cabut tangan kau. Saya tidak berkelayakan untuk bercakap tentang kertas kerja projek ini, Abang Budin. Tanya Wusup lah. Dialah pengurusi rancangan ini. Kita orang nak berlatih main bola sepak lah. Tim sekolah ajak kita orang lawan minggu depan. Dia peleceh kita orang. Kata kita kaki bangku lah. Bodoh lah. Lembab lah. Macam-macam lah. Kan kita orang panas tu. Jadi kau orang ni berhasrat nak kalahkan pasukan terror tu lah ya? Wah, bukan calang-calang punya kerja tu. Tapi syaratnya bukan susah sangat pun. Kita dapat skor sebiji pun dah kira menang. Sebab itulah kita orang berlatih. Cheese! Apa sah kau orang tak kasih tahu aku awal-awal? Aku pun boleh jadi jurulatih kau orang. Tak apa. Start hari ni, aku jadi coach sukarela. Okay, ready? Dol, sing, tumpukan perhatian. Ayah! Bagus, belum ajar nak pandai. Itu tandanya ada bakat. Okey, usuplah. Cepat, apa lagi termenung tu? Jangan buang masa. Semangat, semangat. Hege macam sebuah buruk. Macam mana nak main bola macam ni? Aduhai, macam tu ni sepak budak sekolah tadika pun boleh tangkap. Apalah Wusup, tiada cabaran langsung. Aku menangkap seperti mengutip telur itik saja. Sepak laju sikitlah. Tengok sini semua. Coach nak tunjuk macam mana nak buat tendangan yang tepat dan power. Tendangan yang aku akan tunjukkan ni biasanya dibuat oleh pemain-pemain Liverpool dalam Piala Liga Eropah. Ya! Woi Sing, tangkaplah bola tu. Yang kau melekat kat tiang tu kenapa? Tiada sangguplah saya menangkapnya, Abang Budin. Tersangat laju. Saya tidak mau mencederakan diri saya sendiri. Okey, cara rambangnya apa yang aku dapati? Kau orang ni semua kurang stamina. Sikit-sikit tu ada. Jadi kita akan buat latihan stamina dulu. Lepas tu baru aku ajar yang lain-lain pula. Ready ya? Persiapan. Semua orang lari keliling padang sebanyak 20 pusingan. 20 pusingan? Ayo, ini sudah seperti penyiksaan dari askar Jepun. Matilah kita. Tak naklah macam ni. Mana larat sampai 20 pusingan. 8 aja sudah. Nak kasih orang lumpur ke? Woi, nak pandai kenalah susah-susah sikit. Kalau itu pun tak tahan, macam mana nak main Liga Semi-Pro? Sudah, jangan lawan cakap coach. Lari. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cepat. Apalah kena mengena jalan seperti itu dengan latihan bola sepak. Kita bukan mau menjadi itik lah. Jangan merungut, jalan je. Lompat-lompat sampai ujung padang sana dan patah balik. Cepat, cepat.
Aku terasa seperti kekurangan oksigen. Adai, letih betul lah paru-paru aku. Okey, sekarang semua boleh balik. Dan jangan lupa kita akan adakan latihan intensif selama 1 minggu. Jangan lupa, pukul 3 petang tiap-tiap hari. Faham? Faham, cikgu. Ai, kemana pagi-pagi lagi dah nak keluar ni, Sob? Kan ke hari ni hari Sabtu? Sekolah mendanya pula. Entahnya, Sob. Apa hal ni? Macam ada projek baik je. Ada dating ke? Dia lawan bola hari ni, bah. Budak-budak bola sekolah dia ajak challenge. Usop malas nak layan sebenarnya. Tapi dah diorang beria sangat nak lawan. Kita lawan lah. Anak jantan kan, bah? Ha, kau main bola tu ingat-ingat sikit. Jangan sampai gaduh-gaduh pula. Okey lah, Mak. Jangan risau. Macam, dah cukup praktis ke? Kalau tak cukup, kita boleh tunda perlawanan. Takut kalah kan adu kat mak pula. Kita orang dah ready. Kalau menang, belakang cerita. Yang penting, kita dah sahut cabaran korang. Okey, kita main dalam masa 60 minit. Sekarang nak undi. Parlimen ke bunga? Parlimen. Okey, kita jalan dulu. Tolong belakang sikit ya. Kita ikut undang-undang FIFA. Bantailah undang-undang apa pun. Jalan lah. Party time. Mari kita kejarkan dia cukup-cukup. Kita kasih 28-0. Man, on. Gol tinggi. Boleh masuk tengah sikit. Alamak, dia dah tunjuk skill. Aku mesti tunjuk skill aku juga ni. Oi, good guy. Sorry lah, babe. Ini striker sekolah lah, babe. Ayo, yo. Dia sudah menghampiri pintu gol aku. Woi, kejarlah, woi. Nanti dia tendang gol. Halang perjalanan dia. Babe, masuk. Tengah aku nak center ni. Ya, mari. Aduh. Tak ada guna seringgit pun budak itu. Dia menolak tulang belakang aku sampai aku terjatuh. Sangat kotor permainan dia. Aduh. Macam mana ni? Tak sampai 3 minit dah masuk sebiji. Aku ingat elok korang balik je lah. Bermasa je lah lawan tim-tim korang ni. Woi, kau yang cabar kita orang tu tak? Kita orang berlatih dekat seminggu. Mana boleh habis macam tu aja. Perlawanan ni belum tamat tau. Tak adalah. Aku kesian je. Tak sampai hati pula nak tengok korang kena gol banyak-banyak. Macam mana ni, Sob? Dah nyatu diorang memang tira. Nak lawan juga ke? Lawan lah. Kalah menang tu ada permainan. Tapi kita jangan cepat mengalah. Jangan putus asa. Semangat juang mesti tinggi. Masa je, bawa solo je. Boleh makan tu budak gemuk tu. Balik dengan sini lah. Adik. Semua ambil posisi semula. Abang Budi datang lah. Oi, sini semua. Sini Mac coach nak cakap. Abang Bude, Mela main untuk tim kita orang. Abang Bude sepak lagi sikit. Tentu boleh kalahkan dia orang. Woi, apa ni? Budak besar mana boleh main? Ini coach lah. Bukan nak main. Payung sekejap lah. 3 minit je nak tahu strategi. Bila strategi kolon. Main macam budak perempuan. Baliklah woi. Balik bersorak kat balai raya lagi baiklah. Come on. Anggap saja kalau kita menang game ni, kita boleh masuk Piala Eropah. Main kat Stadium Wembley. Go! Tak mengaku kalah lagi tu. Gas kepala betul budak-budak sebagai contoh ni. Apa lagi? Jalanlah. Baru skor 3 biji. Bukan banyak. Gol 100 biji pun kita orang boleh kejar lah. Wing lagi. Anak masuk tengah. Backup wing. Akak. Adik. Abu, cepat Bu. Kau pergi jaga depan gol sana. Weh, main kotor dah tu. Alamak. Dul, ambil ni.
Ish. Pas kat aku. Cepat. Ini Bu, cepat. Dul, kau pergi kacau kat saya. Okey. Cover. Jangan kasi dia tendang. Terlepas lah. Alamak, apa dia buat ni? Wah. Gol! Cantik! Tak sia-sia aku train korang. Hui, teranya aku. Kita sudah memenangi perlawanan ini. Hore! Jom balik! Balik? Baru setengah jam main, kau nak balik? Baliklah, apa lagi? Kita orang dah menang. Tak mungkin. Dia orang kalahkan kita. Salah kau lah yang kau gatal-gatal cakap kalau dia orang skor sebiji. Dia orang menang tu buat apa? Itulah, riak, takbur. Aku ingatkan dia orang tak reti langsung main bola. Sebab aku tak pernah tengok pun dia orang main kat padang. Itulah kau, tak baik memandang rendah kebolehan orang lain tau. Jangan fikir kita wakil sekolah, kita yang paling terror. Oi, kau jangan nak salahkan aku seorang je tau. Kau pun sama tau tak? Itu hari kau juga yang sokong. Ni dah belok pula dah. Tapi aku tak cakap takbur. Banyak jawab pula. Mari aku lepuk muka kau tu sekali. Oi, apa ni? Dah kalah buatlah cara kalah. Nak gaduh-gaduh pula. Gentleman lah sikit. Dah lah, kita habis kat sini sudahlah. Kita takkan heboh-hebohkan cerita ni. Lagipun cerita ni dah tamat dah. Betul ke, Sok? Kau janji tak cerita kat budak-budak lain pasal kekalahan kita orang ni? Alah, tak adalah. Lagipun, kalau nak kira dari sudut undang-undang bola sepak, korang yang menang sebab korang skor banyak. Terima kasih, Sob. Aku minta maaf sebab pelecehkan geng korang. Alah, relax lah. Kita kan boleh jadi kawan. Buat apa nak gaduh-gaduh? Aku ingat lepas ni aku tak minta jadi jurulatih Liverpool lah. Abang Budin, jadi jurulatih berenang swimming pool lah lagi baik.